Sebab musuh besar kita dalam perjalanan Ta'ala apa? Ialah lalai. Bila hati tak ingat Tuhan, lalai, dia akan terjun kepada maksiat. Dia tak ada zikir, itu maksiat, lalai. Kemudian dia akan jadi turut. Sebab tu dalam suratul Kahfi yang sunat kita baca pada hari Jumaat, siang Jumaat, malam Jumaat, apa di antara dia? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu. Kemudian wa kana amruhu furuta. Kamu jangan taat. Ini syarat kepimpinan kan. Semua manusia jadi pemimpin. Paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Besar sikit keluarga, besar sikit masyarakat, besar sikit negara dan seterusnya. Maka jangan bagi kepimpinan itu kepada sifat ni. Jangan kamu taat kepada mereka man aghfalna qalbahu an zikrina. Mereka yang kami dah lalaikan qalbi dia dari Tuhan. Orang yang hati dia tak menghadap Tuhan, dia tak layak memimpin. Besar-besar dia untuk memimpin. Kalau nak besar, nak memimpin keluarga, nak memimpin masyarakat, negara pun lagi hanyut. Hari ni yang puak-puak hanyut ni kikit qalbi tak dengan Tuhan. Ya, qalbi dia tak ikat dengan Tuhan. Itu yang habis. Sebab jadi baru awang kafir pun sekarang berlambak-lambak ni. Munafik semua atas tuan. Ya, biar didengar. Puak-puak munafik atas. Ya. Orang nak cakap Islam yang payah. Oh, orang kafir pun dah kendak empat ni tuan. Oh, hina tadi. Na'udzubillah. Aduh.